الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين اللهم آمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang hadirat muslimat ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus jamaah pengajian kita seperti sekarang terakhir kita telah pun selesai. Itu terakhir kita dah habis yang Ta'ala bin Abi Betul. Bulan lagi 14 bulan ini. Okey, so kita alhamdulillah telah selesai dengan catatan yang lepas berkenaan dengan beberapa siri pengajian lepas bab yang Ta'ala binafsihi. Jadi kita akan masuk pada perbahasan yang seterusnya, iaitu wahdaniyah. Kata pengarang, puan guru, wahdaniyah artinya esa, satu Allah Ta'ala, satu pada zatnya dan pada sifatnya dan pada perbuatannya. Mustahil berbilang-bilang Allah Ta'ala. Sesungguhnya wajib satu Allah Ta'ala. Dalil akal satu Allah Ta'ala itu baharu sekalian alam ini. Nanti apa kaitannya? Kita tengok semua dalil satu ini semua itu. Tapi apa kuraian dia? Perbahasan. Dalil nakli, macam biasa kita maklum lah. Dan ada beberapa lagi dalil naklinya selain daripada yang disebut di puan guru kita, Qul huwallahu ahad. Ini surah Al-Ikhlas ayat 1 ya. Kenapa dinamakan Al-Ikhlas? Kita bahas satu mana yang ada. Jika artinya katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan kabul usaha. Jadi dalam kitab kita ni ringkas saja perbahasannya, perlu kepada syarah dia. An-nafyil kasrati fi zati was sifati wal af'ali. Saya buat terjemah tu bawah-bawah nampak dia punya satu-satu. Kan, ibaratun, suatu ibarat kefahaman an tentang nafi, ternafinya al-kasrati, banyak ataupun berbilang. Fi pada
Saya buat macam tu, nampak satu-satu Ibaratun, suatu ibarat. Muhammad, saya tulis kat bawah An, tentang. Nafi, ternafinya. Al-kasrati, banyak atau berbilang. Fi, pada. Az-zati was-sifati wal-af'ali. Fi itu pada tak? Zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Nya tu kembali kepada itu dia punya takrif ataupun kali satu kan? Suri satu takrif. Takrif tu tadi saya ingat dia kat sini takrif, takrif lah. Jadi okey Ibaratun an nafyil kathrati fi zati was sifati wal af'ali. Suatu ibarat dalam kurungan kefahaman an, tentang nafi, ternafinya al-kathrati, banyak, berbilang, fi, pada, az-zati was-sifati wal-af'ali, zatnya dan sifatnya dan perbuatannya, nya kembali kepada Allah. Nafi. Ya. Itu Arabnya lah, yang Melayu ni nafi lah. Tak betul. Okey. Satu. Di satu, di satu amalan satu yang Arab ya. Ini macam biasalah, tambahan lah. You. So, catatan pertama ada tambahan. Okey. Saya bacakan itu tambahan lah. First dan plus itu tambahan. Sifat wahdaniyah adalah perbahasan paling mulia di dalam ilmu ini. Ilmu ini maknanya kembali kepada tauhid. Imam Al-Bajuri, so dalam merah tu yang arrow tu saya tulis di dalam kitab Tuhfatul Murid syarah kepada Jauharatul Tauhid, menyebutkan perkara seumpama. So saya garis seumpama tu apa? Ni perbahasan yang paling mulia. Ada yang Ustaz. Okay. Imam Al-Bajuri di dalam kitab Tuhfatul Murid syarah kepada Jauharatul Tauhid menyebutkan perkara seumpama. Itu apa dia? Perbahasan yang paling mulia di dalam ilmu ini, kerana nama ilmu ini juga tauhid. Kan lepas tu dia pun nampak mana garis.
Nama ilmu ini juga diambil daripada nama sifat ini berdasarkan wahdaniyah. Dan berapa banyak ayat ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang sifat wahdaniyah. Nanti kita bahas satu-satu kan. Begitu juga Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi. Saya tulis tu kau nampak dia mana tinggal. Tak apa. Ke bawah ya. Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Okey. Maknanya Banten ni satu tempat di Indonesia. Walaupun dia daripada sana lahir, tapi dia lama berada di Mekah dan belajar dan mengajar di sana. Hingga menjadi ulama besar dekat Mekah. Orang kita menjadi ulama besar di sana. Dulu satu norm, jadi satu norm biasa. Satu selalu kita sebut kan, ya, ibu dan rahmati Allah, ya. Siapa saja kalau mengaji tak kira siapa. Orang putih sekalipun, kalau dia betul-betul mulut dia memang boleh. Arab kalau dia tak mengaji pun tak boleh. Tapi bukan makna itu tiket kita sebut kita nak hina, tidak, jangan salah faham. Tapi Arab itu satu bangsa mulia, bangsa Rasulullah SAW, faham kan? Cuma nak beritahu, kalau dia tak mengaji, dia pun tak ngerti. Itu maksud. Jadi Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani ni asal daripada Banten, Indonesia, lahir. Tapi lama di Mekah, dan menjadi ulama di sana. Tak sedikit ulama yang tak sedikit ulama-ulama sana yang menjadi anak murid kepada beliau. So, beliau ada mengatakan perkara yang sama. Ada menyebutkan perkara yang sama, yang ini di atas, di dalam kitab beliau Fathul Majid. Jadi Imam Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, kenapa digelar An-Nawawi? Sebab banyak menulis kitab. Macam Imam Nawawi. Al-Bantani itu lakab ataupun gelaran nisbah kelahiran dia lah. Cik, tadi mana? Okay. Al-Bantaniyah. Mana lah? Tu. Gitu. Faham Nanti nak boleh faham saja. Ustaz, sebelah Allah sifat-sifat zat perbuatan tu tulisan apa tu Ustaz? Yang mana ni ke? Atas tu. Ni ya? Ya. Okey. Ni semua terjemahan satu. Zatnya, sifatnya dan perbuatannya. So saya rangkumkan, saya buat nilai ni Allah. Dia kembali kepada Allah. Boleh? Kalau tanya boleh. Di bawah satu. Tadi yang panjang ni 456. Saya tengok memang tak muat lah. Ada ni memang tak muat lah. Boleh kat sini memang kena boleh. Okay? Tanya kepadanya ni. Apa nak tanya ke mana? So tu catatan pertama. Apa tu? Wawdan. Wawdan ya betul. Dan tu yang bunyi macam tu dan tu. One stands for dan lah dah ya. Tu macam mana? Tu orang dulu lain tak ni bisa kira. Jangan. Jadi ambil maklum dah kita penting punya bab wahdaniyah ni macam tu. Kita ambil cara lah. Penting punya wahdaniyah ni bukan benda hak kecil. Jadi kitab Tuhfatul Murid ni kitab tauhid lah.
Itu nanti kalau mengikuti pengajian tauhid sampai naik, belajarlah kita. Fathul Majid pun kita tauhid juga. Jadi keistimewaan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ini, kalau Imam Al-Bajuri Syekhul Azhar zaman beliau. Syekhul Azhar zaman beliau. Zaman dia Syekhul Azhar. Paling alim adalah Syekhul Azhar ini zaman dia. So, Al-Azhar ini kiblat ilmu. Jadi Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, walaupun dia orang kita, tapi dia mengajar kat sana dan menulis kitab lebih dari 100 judul, lebih daripada 100 buah kitab, semuanya bahasa Arab. Semua bahasa Arab. Istimewa lagi, dalam tiap-tiap kitab yang beliau karang tu, tiap-tiap kitab yang beliau karang ni, ini antara contoh lah, satu biji. Kan kita belajar dekat masjid kitab Risalatul Jami'ah. Dia ada syarah dia, Bahjatul Wasail Bisyarhil Masailul Ta'lim, iaitu syarah Bahjatul Wasail ini syarah kepada kitab Risalatul Jami'ah. Salah satu contoh. Kalau ibu-ibu pernah mengaji kitab Safinatun Najah, beliau juga karang kitab, namanya kitab tu Kashfatus Sujah. Ustaz, saya tak faham yang dalam kitab tu Fathul Murid syarah kepada Jawharatul Tauhid tu maksud dia macam mana? Maksud dia Imam Al-Bajuri di dalam kitab tu Fathul Murid syarah kepada Jawharatul Tauhid menyebutkan. Itu. Tadi saya buat error juga, tadi saya dah baca macam tu, menyebutkan apa orang kata? Tauhid ya. Tadi beliau kata perkara seumpama. Apa seumpama tu? Saya dah garis kat bawah, naik atas hero ni, ini yang merah ni. Perbahasan yang paling mulia di dalam ilmu ni, sifat wahdaniyah. Tu kan? Tak apa, boleh tanya, tak ada masalah. Ini nuris tadi. Kita nak faham kenapa sifat wahdaniyah ni paling mulia? Itu di bawah tu. Kerana tak? Nama ilmu ini juga diambil daripada nama sifat ni, daripada wahdaniyah. Tauhid. Sebab makna tauhid apa dia? Mengesakan. Itu bahasa. Kalau dari sudut apa nama syarat mengesakan Allah pada zatnya, sifatnya dan perbuatannya sama. Ta'rif tauhid apa dia? Mengesakan. Jadi nama ilmu yang kita nak sebut tauhid itu adalah daripada wahdaniyah. Ada soal dia kata begitu. Maksud dia kata kerana nama ilmu ini, ilmu tauhid, juga diambil daripada nama sifat ini. Sifat apa? Wahdaniyah. Dan berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang sifat wahdaniyah? Banyak. Wa ilahukum ilahu wahid. Wallahu ahad. Jadi lau kana fihima alihatun illa Allahu la fasadata. Banyak. Yang tadi saya sebutkan, istimewanya beliau ni, ulama yang mengarang kitab lebih daripada 100 judul kitab. Nak tahu betul keluasan ilmu dia, beliau setiap Bismillahirrahmanirrahim, kan kita katakan Bismillah kan? Bismillahirrahmanirrahim, kitab ni semua syarah tak sama. Maksud dia syarah lah, dia punya dalam kitab Fathul Majid lain dia syarah. Kitab tadi Bahjatul Wasail lain ilmu lah, lain keluar, dobit lain, catatan tu lain catatan, ini lain. Kitab ni pula lain pula. Lain bab lah. Syarah dia pada huraian. Yes. Huraian dia lain. Menunjukkan keluasan ilmu dia. Dia karang kitab ke 100 buah. 100 buah tu semua tulis Bismillah lah awal-awal. Bismillah itu disyarahkan huraian dia. Okay, huraian. So huraian dia tak sama. Tiap kitab semua lain-lain. Maknanya ilmu dia luas.
Tak sama, different. Nantilah bila-bila saya bawa kalau ada. Satu bab, satu bismillah. Tapi lain, Fatul Sujak lain, pada surat lain, yang ni lain, Fatul Majid lain, lepas tu ada kitab-kitab yang lain. Banyak dia kan. Semua tak sama. Syarah bismillah dia. Kalau lagi nak tengok keluasan ilmu, tafsir Khatib Asy-Syarbini, Imam Khatib Asy-Syarbini, kalau dia karang kitab tafsir tu ada 113 syarah bismillah. Setiap surah tu kan, bismillah pada Al-Fatihah lain syarah dia, Al-Baqarah lain. Kenapa 113? Kerana ada 113 sahaja surah yang dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Surah At-Taubah tidak ada basmalah. Luaslah ilmu, Masya Allah. Okey. Ada huraian maksud dia. Luas perbahasan. Cuma kita ni tak ada nak belajar yang banyak-banyak tu. Kita ngaji tak perlu. Memang biasa tu hurai panjang. Tapi kalau ibu-ibu ingat masa kita punya kelas awal-awal tu kan, saya dah tulis dah apa ni apa banyak. Okey, sambung sikit ya. Ertinya nya tu saya dah buat arrow tu lah, faham lah wadahnya. Apa tu? Fathul Majid, Fathul Majid, wal Fath al-Majid. Nama kita. Jawab ini ada 29 sebab ada marker kat situ. Ada kumpulan. Apa dia Jawharatul Tauhid, nama kitab. Nama kita. Jadi contohlah kan. Contohlah saya ambil contoh ibu-ibu sebab kepada kat situ saya faham balik. Ya, kepada Jawharatul Tauhid. Di dalam kitab Tuhfatul Murid, syarah kepada Jawharatul Tauhid. Maknanya Jawharatul Tauhid itu kitab. Contohlah kita ambil senang. Ini kitab ringkasan rukun iman. Ini kitab nama ringkasan rukun iman. Ibu-ibu punya nota tu syarah kepada ringkasan rukun iman. Buat lagi dapat nama apa? Okay. Tak apa, tanya. Tak ada masalah, tanya. No problem. Tidak ada masalah, tanya. Yang masalahnya tak tahu tak nak tanya, susah. Tanya. Kita tak boleh, saya tak boleh anggap faham apa benda ni, apa ni. Takkan saya tak tahu. Saya takkan cakap lah macam tu. Sebab ada antara kami ni ada yang tak ada basic masalah. Ya, saya faham. Tak ada masalah. So no worries. Kelas ni tanya. Dia bunyi macam Selagi saya boleh dengar doa kalau Allah Ta'ala bagi dengar ni sampai mati kan. Kalau dah tak boleh dengar, sudahlah. Alhamdulillah lah kan. Tak ada masalah, tanya. Jangan risau. Tanya. Boleh faham jadi sekurang-kurang kita ini nak kitab rupanya. Kadang-kadang orang dia tak tahu dah. Hikam tu nama kitab. Dia langsung dengar. Kalau belah-belah utara tu ada kicap hikam. Dia ingat kicap kan. Memang orang dia pengasas pun ambil daripada nama dalam kitab. Kalau nama orang kan Misbahul Munir, ada Misbahul Munir, sedap nama. Kitab punya nama kitab. Kan? Jadi rupanya jadi kalau tu nama. Okey, kembali ya. Jadi Esa di sini catatan dia. Jadi esa di sini berarti tidak banyak.
Esa bererti tidak berbilang, la ta'addud, tidak berbilang. Juga boleh diterjemah kepada satu ataupun tunggal. Jangan risau pada terjemahan satu ataupun tunggal, sebabnya membawa erti apa dia? La ta'ad. Satu pun bukan lepas tu 1, 2, 3 dah. Satu dengan makna la ta'addu. Tunggal pun sama juga. Bila sebut tunggal, la ta'addu. Dah basic, tidak berhidup. Lepas tu kita tengok satu apa? Satu ni tak bolehlah terjemah satu. Kadang-kadang ada orang petikai kan, tak bolehlah terjemah satu. Kalau 1, 2, 3, bukan 1, 2, 3 tu. Satu dengan mana la ta'addu. Tak bolehlah terjemah tunggal. Orang kata anak tunggal lah, durian tunggal lah. Tu cerita lagi. Tunggal ini adalah la ta'addu, tidak berbilang. Ulama kita dah settlekan masalah ni lama. Dari sudut penerjemahan. Makna dia menjurus kepada apa? Tidak berbilang. Ya, saya isteri. Ayat tu boleh tak kita dari apa memang dia kepada dia. Apa tu? Ada tu nafsi. Oh ni. Ini takrif tak? Takrif tu makna definisi. Definisi ulama lah. Definisi ulama. Ibu-ibu kalau cari dekat Quran, Quran ni dia ringkas. Jadi ulama keluarkan apa makna tu, apa makna tauhid, apa makna wujud, apa makna kan. Cuba kalau tengok catatan kita daripada awal, kan wujud ada makna dia. Betul tak? Cuba tengok takrif. Hijab apa dia punya takrif? Bapa apa dia punya takrif? Takrif ulama yang keluarkan. Yes. Takrif ni kenapa dikatakan contoh ibaratun, suatu ibarat atau kefahaman an tentang ternafinya nafil kasrati banyak atau berbilang fi pada zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Okey. Mana hari ni semua takrif ni. Jadi ulama buat satu rumusan ataupun dia punya takrif ni daripada pemahaman mereka daripada Quran, hadis, ijma' dan juga semua ilmu yang dirumuskan oleh ulama tu diambil dia punya sumber dia adalah Al-Quran dan hadis. Itu basic. Nanti kita kena tambah dua lagi, ijma' dan juga qiyas. So, mana-mana tafsiran ni ataupun takrif ini sudah tentulah diambil jis, intipati dia daripada al-Sunnah. So warna dia tu apa? This one is dia punya takrif ataupun dia punya definisi lah. Orang sekarang sebut definition. If not, kalau tak ada definition ni, selalu kalau tak ada definisi, wahdanah ni tentang apa? So, dia buatlah definisi.
So kita tahu wahdaniyah ini definisi dia. Bagi mana semua ni? Tentulah dalam Quran ada, cuma mereka ekstrak. Kalau cari sebiji-sebiji wahdaniyah memang tak jumpa. Ada yang ada, contoh sama basar. Wa huwa samiul basir, kan jelas. Tapi kat sini contoh qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahun wahid. Jadi ahad ni wahid tak? Betul? Lau kana fihima alihatun illa lau kana fihima alihatun illa Allahu la fasadata. Ayat lau kana fihima alihatun illa Allahu la fasadata. Al-Anbiya 22. Sekiranya ada Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah di langit dan juga bumi, nescaya rosak binasalah kedua-duanya itu. Ini tak sebut wahdaniyah. Maksud wahdaniyah tu apa? Itu Al-Anbiya 22. Kiranya ada Tuhan-Tuhan selain Allah di langit dan juga di bumi. Berlaku langit bumi, hancur. So ada yang diambil, diekstrak secara direct. Itu yang kita sebut secara dalil, secara hissi. Ada yang diambil secara maknawi, yang tersi. So sekarang ni kenapa kita dalam terjemah Melayu kata Esa? Esa ke, satu ke, tunggal ke, membawa erti. That's why dia kata bererti, tidak berbilang. So tak ada masalah lah kalau nak kita terjemah satu ataupun tunggal sekalipun, kerana membawa, saya dah buat ekstrik ni dah, membawa erti la ta'ad tidak berbilang. Okey? Okey tak? Tak okey cakap. Dia belum lagi ni baru apa? Baru 2. Tak jadi sebut la ta'ad. La ta'addud. 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 La ta'addud. Ta'addud atau begitu ada perbezaan. So, poin nombor 2 ni nak beritahu tak ada masalah nak terjemah satu ataupun tunggal kerana membawa erti la ta'addud, iaitu tidak. Jadi satu tu saya asingkan, catatan yang ketiga iaitu dengan mana Esa ataupun tunggal tu mudah saja sama macam tadi. Okay, yang ni perbahasan dia pada Empat, Esa pada zat. Lima, Esa pada sifat. 6, Esa pada bentuk.